Ada je cara senang untuk nak berjaya tu. Apa kau? Siapa yang bagi tahu kau? Kau dengar daripada mana siul? Kalau kau tu datang daripada keluarga yang biasa-biasa, lepas tu working class pula, istilah tu tak boleh pakai untuk kau, Mat. Tak wujud. Untuk orang yang biasa macam kita ni, perjalanan untuk kita berjaya tak mudah. Itu pun kalau kau sedar diri kau tu orang biasa-biasa. Kita ambil contoh lah macam Kiara Rami. Pernah belajar kat US, pernah kerja dekat oil and gas, lepas tu start bisnes, dan bisnes tu mula-mula tak jadi. Sampai dia cuba bertahun-tahun, hampir 10 tahun, masuk dalam bidang social network, barulah dia meletup. Kau nampak tak berapa panjangnya perjalanan tu? Belum lagi kita cerita bab modal, bab mental dia. Lepas tu, kat mana yang senang ni? Okey lah, kalau kau cerita bab kau nak labur dekat dalam forex, dekat dalam bitcoin, saham, lepas tu kau anggap benda tu adalah salah satu cara yang senang. Jenis kesusahan yang aku boleh cakap ada dua, sama ada fizikal ataupun mental. Tanya kau, kalau kau rugi dalam semua benda yang kau labur tu, kau rasa senang tak? Confirm lah otak kau serabut betul. Takkan kau nak cakap benda tu senang lagi? Betul tak? Siap aku pada orang yang ada mindset